Good morning. Welcome to Apple Park. Yo guys, Apple baru je release iOS 26. Dia dah tak ikut dah version of iOS, tapi dia ikut tahun software tu actually dia keluarkan. Tapi kau mungkin dah perasan something kan, kenapa dipanggil iOS 26 instead of iOS 25. And mungkin akan datang kita juga akan dapat iPhone 26 instead of iPhone 17. So tu mungkin trik Apple juga. Alright, sekarang kita akan cakap pasal features baru yang Apple letak dalam iOS 26. Sebab expectation aku sebenarnya sangat-sangat tinggi, especially bila dah tengok Vision OS, lepas tu rumours yang datang, and then apa yang Apple mampu buat. No deny, kita sebenarnya berharap sangat-sangat iOS kali ni akan ubah persepsi kita dan juga looks yang kita nanti-nantikan. Alright, first thing first, kita nak tengok dia punya UI. Sebab inilah perubahan yang sangat besar kalau nak dibandingkan dengan yang lama-lama, predecessor. Kata apa juga, ni adalah perubahan yang besar juga datang dekat iOS 26. Sebelum ni dia orang buat perubahan yang besar dekat iOS 7. Sekarang ni adalah titik permulaan yang baru yang Apple akan perkenalkan for the next decade. UI yang Apple terapkan dekat sini adalah liquid glass. Ni adalah UI yang model yang kurang sebenarnya akan nampak juga dekat Vision OS sebelum ni, which is still a modern look. Perubahan yang kita nak tengok, yang mungkin Apple sedar tiba-tiba, you know what, Vision OS betul-betul cantik, kenapa kita tak letak je dekat dalam iPhone kita kan. Sebab kalau ikutkan dia memang betul-betul nampak moden dan juga cantik. Sekarang literally semua UI nampak lagi berkaca dan juga nampak lagi liquid pada masa yang sama, dan juga banyak reflection. In a good way lah maksud aku, bukan in a bad way. Lepas tu tengoklah tab bar yang tak melekat dekat frame, sekarang semua floaty design dan juga transparent look. Sekarang semua benda yang korang nampak dekat dalam iOS, semua benda transparent look. Sekarang kita akan pergi dekat lock screen. Apple finally letak portrait effect dan juga UI tu akan follow gambar yang korang actually setkan. Maksudnya bila kita nak buatkan gambar tu ada depth sikit dengan jam yang ada dekat atas ni, usually korang kena ambil gambar yang secara spesifik. So bila subjek tu tak begitu rapat dengan jam, dia akan turunkan jam tu, akan stretchkan jam tu, so that akan ada effect portrait ataupun depth dalam korang punya wallpaper. And then tengoklah dia punya notification, semua benda nampak kaca kan. Apa lagi yang aku patut cakap, dia punya wallpaper effect pun akan ada juga 3D effect dekat korang punya lock screen. Maksudnya bila korang gerakkan, dia akan nampak like a 3D punya gambar, a 3D punya wallpaper. Lepas tu kalau kau main Apple Music, dia akan ada album artwork bergerak, akan ada video dekat korang punya lock screen. Nampak macam seronok. Mungkin defeat the purpose kita actually nak jimatkan bateri bila kita tekan lock screen kan. Apa yang aku suka juga, camera UI pun Apple sebenarnya dah ubah, dia lagi besar viewfinder. So lepas ni dah tak ada lah benda-benda yang mengganggu untuk aku tekan, dan juga benda yang tak perlu korang tengok. Sekarang kalau korang nak tengok menu, korang just swipe up, dan kalau korang nak tangkap gambar, just tekan je korang punya shutter tu dekat screen. So tak adalah benda-benda contohnya macam bar ke, lepas tu petak-petak yang pelik, menu yang korang tak perlu nak tengok. Ni adalah UI yang aku suka bila Apple letak dekat dalam dia punya UI camera. Dan menu-menu yang korang biasa tengok tu kecil kan, sekarang dia dah semua benda besarkan, which is good untuk korang sebenarnya tekan. Sebelum ni rasa macam like kecil gila, nak tekan pun kadang-kadang tersalah tekan. Apa yang aku nak tengok sangat sebenarnya dalam iOS yang paling latest ni, Photos app tau. Sebab sebelum ni dia macam like really cluttered, macam tak tersusun, lepas tu serabut. Bila aku download, bila aku buat airdrop, dia pergi dekat tempat yang aku tak expect dia ada tau. And kadang-kadang dia hilang bila dah sampai dekat situ once korang dah tengok. Tak follow Apple punya design pun kalau ikutkan apps photos yang dulu tu. Sekarang dia hanya ada dua je option yang korang boleh tengok, that is library dan juga collection, lepas tu search. Ni adalah Photos app yang paling simple yang aku pernah tengok, sebab dia ada a few je yang korang actually boleh tekan. Tapi still aku nampak masih lagi ada benda yang sama lah bila korang scroll sampai bawah. Tapi kita nak tengok once kita dah install ni macam mana. Call apps ataupun call log sekarang Apple dah ubah juga, memudahkan korang untuk buat favorite call. So dekat atas akan ada bar untuk korang sebenarnya tekan favorite contact yang korang actually interact selalu kan. So tak perlulah korang pergi dekat favorite tabs untuk tekan. So sekarang semua benda dah dekat atas dan juga senang untuk korang akses. Lepas tu kalau korang selalu buat FaceTime, dia akan ada memori tau bila korang tengok kontak orang tu. So benda tu macam like
well, dia ada buat screen recording ke masa kita tengah buat FaceTime? Cakap private kan. Tadi FaceTime, sekarang untuk call pula. Sebab Apple kali ni dah letakkan voicemail dekat dalam dia orang punya call app. So, contohnya bila ada orang tu call tapi tak dapat, hanya keluar voicemail, Apple sebenarnya akan record audio tu, lepas tu dia akan translate kan. Dia akan paparkan dekat dia orang punya contact. So, dekat sini korang sendiri boleh baca apa yang dia actually cakap dalam voicemail tu, so that korang tak perlu nak call balik. And then call screening untuk orang yang tak actually ada dalam korang punya contact. Maksudnya kita tak perlu jawab call. Apple sendiri, iOS, iPhone korang akan jawab call tu, nak tanya dia apa yang dia perlukan, apa yang dia nak buat dengan korang, so that korang tak perlu jawab. Contohnya macam orang tu scam, so dia akan bagi tahu jelas-jelas dekat sini. Dia akan bagi tahu jelas-jelas dekat situ dia adalah scammer, so korang tak perlu nak bercakap dengan orang yang korang tak tahu tu. Last but not least, hold assist. Pernah tak korang call telco, call bank, lepas tu dia ada bunyi audio kan, nak menunggu. So korang tak perlu nak letak dekat telinga, just tekan je hold assist, just guna telefon macam biasa, and then dia akan bagi tahu once orang tu ataupun agent yang korang call tu dah jawab call. Bagi aku banyak features sebenarnya ni sangat-sangat menyenangkan, even orang tu sebenarnya tak pakai iPhone. But ada benda yang kelakar. Contohnya macam messages. Kau kenal iPhone memang terkenal dengan iMessage kan. Yang bagusnya Apple perkenalkan Apple Cash dekat dalam group apps, group chat tu. Apple sekarang nak tukarkan iMessage group tu jadi WhatsApp tau. Apa maksud aku bila cakap macam tu? Kau tengok features yang diorang perkenalkan ni. Pertama, korang boleh tukarkan background tu dekat dalam iMessage punya group. Lepas tu dia letak juga polls untuk korang buat poll lah dekat dalam group chat kan. And then dia pun letak typing indicator. Mana korang pernah tengok semua features yang aku cakapkan ni? Yes, WhatsApp. Dekat WeChat, mana lagi yang korang dapat? So, Apple basically macam like kerja yang malas lah kalau korang tanya aku lah kan. Dia tak nak tertinggal, dia just letak je apa yang dia nampak function untuk dia orang punya group chat. Benda lain aku tak nampak sangat yang Apple letak dalam iMessage. Benda positif yang aku nampak dalam message yang baru ni, dia orang sebenarnya dah separatekan message yang korang kenal dalam kontak dengan message yang korang langsung tak kenal jadi unknown sender. So dia ada separate folder dekat dalam unknown sender tu, so that korang boleh tengok dan juga boleh approve, dan dia akan appear dekat korang punya normal messaging app. Ada benda bagus sebab dia macam like a spam punya message, tapi pada masa yang sama korang mungkin miss out a bit. Next one, Apple CarPlay pun dapat revamp yang baru in terms of UI. Macam aku cakap, dia pakai liquid glass, which is buatkan semua benda nampak kaca. And then dia punya UI pun kali ni nampak lagi kecil, tak mengganggu sangat bila kita nak tengok apps. Apple katalah kan, kali ni bila korang dapat terima call, ada notification, dia takkan ganggu maps yang korang sedang tengok, korang sedang navigate. Tapi masalahnya, dalam dia orang punya presentation, benda tu literally block kereta tau. So aku macam like dia tak adalah macam tak block sangat. Why not kau letak dekat tempat lain? Lepas tu dalam Apple CarPlay ni juga dia orang letakkan widget special khas untuk korang tengok monitor. Contohnya macam flight ke, dah sampai ke belum, lepas tu widget jam dan sebagainya. Tu adalah benda-benda baru dalam Apple CarPlay. Dan yelah, dia orang perkenalkan juga CarPlay Ultra dekat kereta-kereta yang mahal, contohnya macam Aston Martin. Ada juga dia orang update akan ada kereta lain, contohnya macam Xpeng, lepas tu Smart akan support Apple CarPlay. Lepas tu kenapa kereta Smart dapat, Proton Imas tak dapat ke? Sebab dia pakai screen kot dua-dua. Sepatutnya Imas tu dapat CarPlay Ultra, tahu tak? Now kita cakap pasal Apple Intelligence. Mesti banyak kan dia orang improve kali ni Apple Intelligence. Not so much, sebab dia just buat features contohnya macam combination of emoji antara emoji, so that korang boleh buat satu benda yang baru. Lepas tu korang boleh tukar bentuk emoji kawan korang tu lebih updated. Contohnya macam nak tukar color, nak tukar rambut, nak tukar spek mata contohnya. So tu adalah benda baru yang ada dalam diorang punya Apple Intelligence, katanya lah. And finally, Image Playground support ChatGPT, so korang boleh tukarkan gambar tu jadi animation, sketch. Aku dah rasa macam telefon Samsung dah sekarang ni. Sekarang kita cakap pasal Visual Intelligence yang biasanya korang akan tekan butang kamera dekat sini. So, feature baru yang diorang perkenalkan dekat sini, kalau korang browse apps, boleh gunakan Visual Intelligence tu untuk tahu apa barang yang ada dekat dalam gambar yang korang tengok tu. So, tu adalah features yang literally ada dalam telefon Android ataupun Gemini kan. Tapi benda tu bagus untuk orang yang memang rely on Apple sahaja. Tapi yang kelakarnya, kenapa kita perlu screenshot benda tu? Why not kita boleh access dekat Visual Intelligence je?
untuk detect apa yang ada dekat skrin. So bagi aku benda tu macam like, why kau buat butang camera button dekat sini sebagai visual intelligence? Kenapa tak gunakan benda tu? Why Apple? But ada benda bagus lah, contohnya macam dia boleh detect event dekat gambar yang korang tengok, lepas tu save dekat dalam kalender, dan akses ChatGPT pun korang boleh buat gunakan screenshot ataupun visual intelligence tu untuk tahu apa benda yang ada dekat dalam tu. Dan kenapa aku nak gunakan visual intelligence bila aku dah ada ChatGPT? Tapi nampaklah Apple nak integratekan antara ChatGPT dengan dia orang punya Apple Intelligence. Next, live translation. Sekarang ni bila korang buat call, dia akan detect bahasa apa yang orang tu sedang cakap. Dia akan cuba untuk translatekan dekat korang secara live. Dia bukan instantaneously, tapi dia akan kena tunggulah sikit. Dan korang mudah untuk baca, mudah untuk tahu. Even kalau korang buat FaceTime pun, dia akan translatekan call ataupun orang tu sedang bercakap tau. So tu adalah benda yang bagus yang kita tak nampak dekat telefon lain, ataupun mungkin ada. Okay, korang mungkin familiar dengan features yang aku cakapkan tu. But yang impresifnya bagi aku, walaupun orang tu call tak pakai iPhone, dia still boleh translate macam biasa tau. And orang tu pun akan dapat translation yang sama macam apa yang aku dapat sebagai pengguna iPhone. Untuk Android phone pun akan dapat juga, tapi tak sure lagi how seamless between smartphone ni. Finally, Apple perkenalkan game apps dekat dalam iOS yang baru ni, which is akan kumpulkan semua games yang korang dah download dekat dalam iPhone, letak dekat situ je, dan korang boleh nampak performance dan juga challenge yang kawan korang dah pun capai, dan juga dia punya score masing-masing untuk korang compete. Ni adalah benda yang bagus bila korang main multiplayer punya games dan juga dengan kawan-kawan. Tapi benda yang aku expect sebenarnya bila ada sebuah game app macam ni, dia boleh tengok lah performance dia, korang boleh tukar lah dia punya performance, bateri dan juga UI untuk sesebuah, orang kata tournament lah kan bila korang nak main. And bila korang betul-betul serius, tak ada benda yang mengganggu sangat. So tu adalah benda yang aku expect bila ada dedicated game apps. FPS pun even sepatutnya ditunjukkan juga, tapi dekat sini tak. Dia really simple punya app je. So benda tu bagi aku agak kecewa sebagai gamer. Ada lagi update, contohnya macam Apple Music, lepas tu Apple Maps, yang mana bagi aku benda tu tak adalah besar sangat. Wallet sekarang akan support beberapa lagi bandar yang boleh gunakan license ID, digital ID tu. Sekarang ni Malaysia belum lagi listed, so macam tak berbaloi untuk aku updatekan dekat korang. Lepas tu Apple Pay sekarang dah support tracking dekat sini bila korang buat bayaran. Maksudnya dia akan baca email yang berkaitan dengan apa yang korang dah bayar tu. So dekat situ korang akan dapat update, live update tentang delivery yang akan sampai dekat dalam rumah korang tu. Alright guys, apa pendapat korang dengan iOS 16? Korang rasa akan terus update ataupun tunggu lagi orang update dulu tengok ada bug ataupun tak? Cuba komen, aku nak tahu, dan juga apa features yang korang looking forward untuk try. Bagi aku sebenarnya nak tengok Apple Intelligence dan juga a few lagi features, contohnya macam gaming app yang lagi decent berbanding dengan apa yang Apple dah release. Satu benda yang aku agak kecewa tak ada dalam iOS 16 kali ni, Apple tak ada bagi tahu langsung pasal Gemini. Apa dah jadi? Dia dah scrap tiba-tiba ke dalam dia orang punya plan, ataupun mungkin ada isu lah yang berlaku, sebab sekarang mungkin dia orang gunakan ChatGPT instead of Google Search kan. So cuba komen dekat bawah, aku nak tahu juga pendapat korang, apa yang korang kecewa dan juga apa yang korang suka. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.